Saya betul-betul berkembang Kecil Cookies ni 2021. Waktu tu saya dah berjaya masuk ke stesen minyak Petronas di sekitar Putrajaya, Bangi. Kemudian saya terfikir untuk kembangkan. Jadi bila kita nak kembangkan tu, kita dah banyak luang masa untuk buat dalam skala yang besar. Jadi kebetulan pula pada waktu yang sama, ibu saya sakit. Jadi ibu saya dia mengalami kegagalan buah pinggang dan terpaksa hidup dengan dialisis. Jadi kat situ saya sebagai anak bongsu, saya rapat dengan mak, jadi saya terfikir untuk berkorbanlah untuk menjaga beliau pada masa yang sama lah. Sebenarnya niat untuk menamatkan kerjaya dalam perkhidmatan awam ni dah terdetik lebih awal. Sebab saya ada anak autism, saya rasa masa tu saya perlu banyak masa dekat luar, nak kena fokus. Fokus dekat anak, nak fokus dekat bisnes, nak fokus dekat ibu. Jadi pada tahun 2021 tu lah detik saya nekat. Saya buat permohonan untuk bersara awal.